posting MO pertama saya adalah di Hospital Bahagia Ulu Kintar. Bahagia Yes, betul. Bahagia. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Jadi pada hari ini, seperti biasa, kita akan buatkan podcast untuk UMKS. Jadi pada hari ini, untuk tahun yang baru ini, untuk episod yang baru, anda akan bersama saya dan juga Encik Ashraf sebagai host bagi podcast UMKS. Jadi sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe kami punya channel YouTube UMKS, dan juga jangan lupa untuk follow, like dan juga share kami punya media sosial. Jadi kami ada YouTube, Instagram, Facebook dan sebagainya. So jangan lupa untuk like, share dan juga kongsilah dan juga tekan butang follow. Jadi pada hari ini kita ada tetamu special daripada Muslim Malaya. Ya, saya special lelaki kata. Selain pada hari ini kita ada tetamu daripada Fakulti Perubatan UNITEF, iaitu Dr. Ahmad Hazwan bin Ahmad Syushami. Ya, betul. Okey. Sebagai pensyarakanan daripada Fakulti Perubatan dan juga merupakan salah seorang pemengagaran daripada UMKS. Jadi kita boleh terus start Cik. Okey, sebelum tu kita tu dululah. Sebelum kita start dengan podcast kita ni, kita nak tahu apa yang Dr. Hazwan buat sekarang tu. Bukan apa yang Dr. Hazwan buat, siapa Dr. Hazwan? Oh, Hazwan. Siapa? Kan Dr. Hazwan. Macam budak dari Jahannam kan? Siapa saya? Siapa saya? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Ashraf. Saya apa nak? Tapi hari okay, UC dan kepada penonton semualah. Okay, saya Ahmad Hazwan bin Ahmad Syushami. Okay, asal dari Perak. Oh, Perak kat mana tu? Perak. Saya dibesarkan di Kuala Kangsar. Kuala Kangsar. Oh, dekat Menara Condong. Bukan. Kuala Kangsar dia ada, bukan Menara Condong, Menara tak Condong. Menara tak Condong kan? Dia ada Menara Jam tapi tak Condong. Okay. Dilahirkan pada tahun 1987. Dia boleh kira umur lah. Oh, dah kira. Dia. Okay, dan kemudian saya sekolah kebangsaan di Kuala Kangsar tu. Kemudian sekolah menengah di Pokok Sena, Kedah. Kedah lah. Sekolah menengah Sains Pokok Sena. Sains. Okay. Dan kemudian di Matrix Perak. Kemudian undergrad di UM lah. Di UM. Undergrad di UM sekitar tahun 2006. 2011. Okay. Lepas SPM itu masuk Matrik tu, Matrik mana tu? Perak. Matrik Perak tak? Memang jenis utara dia. Sana sini utara Selatan, utara tengah-tengah balik di Selatan. Oh, okey. Okey, dan undergrad di sini 2011 grad macam tu, dan balik Ipoh balik housemanship. Hospital besar Raja Kemanusiaan Final. Kemudian posting MO pertama saya adalah di Hospital Bahagia Ulu Kintar. Bahagia Yes, betul. Bahagia. Dekat sana kita di Malaysia ni ada beberapa, tak silap saya kita ada di Semenanjung ni ada 2 hospital mental. Kini yang menempatkan psikiatri dan Hospital Bahagia Ulu Kintar ni antara yang terbesar di Malaysia lah. tu Tanjung Rambutan Ya, bagi Tanjung Rambutan. Oh, kenapa orang panggil Tanjung Rambutan? Sebab tempat tu nama Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan. Tapi di dalam daerah Ulu Kintar lah. Nama hospital kita panggil Hospital Bahagia lah. Hospital Bahagia. Kenapa dia bahagia? Hospital tu dah lama. Dia sebenarnya dibina sejak zaman penjajah lagi. Zaman British lah. Memang lama. Memang kalau masuk dalam tu memang semua sini bina dia memang jenis old school lah. Macam dekat Taiping macam tu lah. Lebih dari semua dia. Dia punya cream in England yang lama-lama punya style. Memang dah situ lah. Oh, kena masuk UNESCO dah tu. Boleh. Sepatutnya boleh. Tapi sekarang ni saya rasa in terms of mental health, saya melihat dasar kerajaan dia nak mengurangkan hospitalization. Jadi saya nampak Hospital Bahagia Ulu Kintar ni dia nampak masa tu jumlah katil pun sebenarnya dia boleh memuatkan 3,000 pesakit. Lepas tu lah. Sekarang saya sakit mental saja. 3,000 mental saja.
Dia memang spesialis dia kat situ ke dia ada juga macam pesakit luar yang biasa-biasa? Dia memang semua psychiatric patient. Oh memang orang sakit orang demam pun tak boleh pergi situ lah? Tak boleh. Sebab itu untuk kalau ada any cases yang melibatkan psychiatric, especially kadang-kadang ada juga referral daripada HKL hantar kat sana untuk long term admission dekat tempat tu. So pengalaman yang menarik lah, saya rasa pengalaman yang sangat menarik. Saya duduk situ dan banyak perkara lah saya belajar dekat department tu tentang kehidupan. Okey, saya nak tanya satu soalan. Macam contohlah kalau ni panggil penjenayah, dia declare dia sakit mental, tapi dia sakit mental, dia akan masuk ke hospital bahagia tu ke macam mana? Dekat sana dia ada satu department dipanggil forensic psychiatric. So forensic saya tu. So forensic psychiatric ni lah yang akan analyse, yang akan meneliti pesakit tu. Sekiranya pesakit ni terlibat dengan jenayah, sama ada jenayah itu dilakukan di bawah masalah dalam keadaan mental yang tak stable, dia akan dinilai di situ. Okey. Dia ada satu part, dia ala-ala penjara sikit kat situ. So bukan penjara lah, sebenarnya dia macam tempat tu agak terkawal lah. Jadi Ada warden lah? ada, bukan warden lah, pekerja staff hospital kat situ lah. Untuk menjaga kawasan tu, untuk monitor pesakit-pesakit yang terlibat dengan jenayah. Memang ada dekat situ, dia khaskan. Itu dipanggil forensic psychiatric. Pengalaman yang saya rasa saya sangat menarik lah. Saya cerita pun tengok dalam tu. Doktor pernah jaga situ tak? Pernah, tapi saya masa on call lah jaga tempat tu. Oh kau tak ada tu sangat. Dia on call dia macam apa juga lah, sebab Macam apa kan? Tak macam biasa dia jauh, tempat tu jauh-jauh. Naik kereta, ward tu naik kereta jauh pun, besar tu. Tapi dekat situ saya kawan-kawan kat sana banyak support lah masa kita kerja kat sana kan. Kemudian lepas dekat situ saya pindah, sebab saya memang daripada awal lagi saya nak buat sports medicine sebenarnya. Daripada medical student ni saya dah plan lah. Medical student mana saya dah buat dah research dengan sport medicine. Memang saya dah aim lah, lepas aku grad ni, lepas kerja nak specialist, memang nak ambil sport medicine. Jadi tak lama lah dekat situ. Memang after 1 year tu kita apply untuk keluar. Kita apply keluar, masuk ke jabatan ortopedik lah di Ipoh. Terus di Ipoh. Balik di Ipoh dia. Sebenarnya di Kintam Ipoh ni tak jauh, dia dekat-dekat je. So dekat sana dalam 2014, 2017, 3 tahun lah. Kemudian saya apply untuk sport medicine. Alhamdulillah 2017 tu dapat lah. Sport medicine kat Sini lah. Malaysia ni kat UM je ada sport medicine. Oh tahu. Memang program tu kat sini je dia. Sebelum doktor pergi lebih lanjut sport medicine tu, kita patah balik Zaman kecil-kecil doktor. Ya. Time kecil doktor nakal tak? Saya kecil-kecil ni tak tahulah, aku terbaik lah. Oh baik Saya banyak panggilan tau. Kat tu kalau tapi diam lah. Nakal budak-budak biasa lah. Okay. Kecil-kecil dulu kami kat kampung. Saya sekolah dekat kampung, sekolah kebangsaan kat kampung. Di Manong. Manong ni tahu tak Manong? Tak tahu. Spesifik kampung saya kita panggil Kampung Ulu Piul. Ulu Piul pernah dengar. Dia lagi spesifik dekat sana. Memang kita hidup memang Kampung. seronok lah. Memang seronok. Zaman tu main di sungai. Masuk zaman wrestling. Zaman wrestling. WWE. WWF lagi. Antara sukan-sukan yang kita main masa tu adalah kita main wrestling dalam sungai. Dengan kawan-kawan saya lah masa tu. Kampung tak ada list sekarang. Itu orang kalau jumpa Slam lah. Macam saya nak buat. Semua buat. Masa tu semua buat. Hidupan tu memang tinggal kenangan lah. Tapi kita kalau boleh kita memang best lah. Budak-budak sekarang tak ada peluang lah. Saya balik kampung pun dah tak ada lah belum dulu. Tak ada lah. Budak-budak main apa? Main Beyblade pula sekarang. Tak tahu, tak nampak budak-budak. Main telefon tak? Main telefon. Kita dah tak kira lah. Suasana pun dah tak wujud lah sekarang. Kalau dulu lepas sekolah, petang lepas mengaji, kita pergi sungai ni. Mandi. Cuti-cuti kita pergi sungai. Pergi sana banyak, kawasan kampung ada banyak. Tadi kita panggil air terjun semua ada. Tali air apa banyak lah. Macam kerja lah buat. Mancing lah. Apa semua mancing. Tapi kira macam tu time umur berapa tu? Sekolah rendah. Sekolah menengah dah masuk sekolah sama. Masuk sekolah asrama sikit. Masa sekolah sains pokok sana, sekolah tu sekolah baru tau. Dia masa tu dia tahun 1996 dia start. So saya masuk 2000. Saya form 1 2000. Sekolah tu agak baru, masih cantik. Sekolah warna hijau. Warna hijau? Sekolah warna hijau. Dalam lawakan kau macam mana? Dia masa tu pokok sana ni, zaman tu kebun getah je tepi-tepi. Zaman tu dia belum macam sekarang. Sekarang pokok sana dah maju lah.
Zaman tu pukul 9 ni pekan kecil lah. Masa tu naik bas daripada Alor-Star pergi pukul 9 lah. Kalau daripada kampung, naik bas daripada Kuala Kangsar pergi Penang pergi Alor-Star, pergi Dia tak ada direct ke? tak ada. Direct ada Taiting atau Ipoh ke Alor-Star lah. Lepas tu sekarang pun orang dah kurang naik bas kan. Dia dah lama dekat naik bas. Betul. Ada lagi orang naik bas. Dekat sekolah dah lah. Zaman tu kita sekolah sana budaya baru kan. Homesick tak rata? Masa tu First year pula. Tingkatan satu tu. Homesick masa saya tak ada sangat pulang homesick sebab tak tahu lah kenapa, tapi saya suka berada kat sana. Ada member-member yang dah terkenal ke? Belum masuk Survivor lah. Survivor lah. Memang Survivor. Naik bas pun Survivor. Seorang tak beli. Tiket tak beli. Pergi stesen bas, Tanya. ada tak tiket di Kuala Kangsar? Saya ingat lagi first time saya balik daripada itu first time saya naik bas. Okay. Ada Alor-Star pergi Butterworth. Saya tak beli tiket. Saya pergi dekat Butterworth tu, saya tanya, bang, saya ni jam masa tu 5.45. Bang, ada tiket di Kuala Kangsar? Ada dek 1 pukul 6. Oh, nasib baik. Oh, memang gamble habis. betul lah. Saya ni memang macam tu. Oh, ada baik ada tak baik lah. Tapi daripada dulu saya memang suka, kadang-kadang tu orang kata terjah je. Buat je. Sepatutnya Plan ni lah. kadang-kadang bagus, kadang tak bagus lah. Tapi kena balance lah. Tapi at least kat situ lah ada experience betul. Kat situ lah pengalaman kita. Masuk form 1 13 tahun. So pergi. Dia berhabis tu. Well, Sampai negeri lain tu. Sampai Pulau Pinang dulu. kalau sekarang anak saya dah berjudi dah confirm tak bagi. Sekarang tak sama gitu. Sekarang tak boleh buat lah kot. Sampai tingkatan 5 dah. Tingkatan 5. Tu je. Tapi tak lah, lepas tu saya plan lah. Pergi awal-awal lah. Dah belajar lah. Dah belajar. Tapi tiket awal untuk plan properly. Pernah tak jenis gamble tapi tiket bas tak ada? Kena tertidur kat situ ke? So far alhamdulillah tak pernah. Ui. Sikit ada jalan dia. Alhamdulillah awal-awal senang ada je jalan. Memang Bang menunggu bas tiket tak ada. Memang so far tak pernah ya. Dia sebab mungkin banyak lah kot. Kalau biasanya kalau tak ada Kuala Kangsar pergi Taiping. Kalau ada Taiping Jalan Tumpuh. Banyak. So jalan kadang-kadang ada banyak pathway. Dia memang kadang mungkin bukan pukul 6, pukul 7, pukul 8. So yelah, dari situ kita belajar lah. Kan kena fleksibel sikit lah. Jangan nak spesifik sangat lah kadang-kadang tu daripada Taiping ke Sungai Kampung Peas tu. ayah saya ambil Ingatan gamble juga kan. sebab tu dah mana dah lah. Biasanya sampai pukul 9, pukul 10. So ayah saya nak ambil lah duit tu. So dah terhabis masuk SPX, masuk matrik. Kat matrik lepas tu masuk UM. Okay. So macam UM tu Dr. ambil medik lah. Ya, medik. College 6 lah. Saya dulu bermula college 2. College 2 tahun pertama. Tahun kedua saya pindah college 6. Masuk tahun bila tu UM? UM 2006. Masa first year 2006. Jelah 2006 sebab medical masa tu. Masa tu orang berebut nak masuk medik jadi kita masuk medik masuk sikit lah. Tip pula kan. Menada sikit. Dia bila campur dengan budak-budak ni, budak engineer, saya masuk college 2 dia campur. Campur semua. Dia tak macam college 6 dia medik semua kan. College 2 ni roommate saya masa tu adalah bekas rakan sekolah saya kat pukul 9 tu. Dan juga ada seorang dia buat course dekat Alam Bina. Okay. Budak Alam Bina dan seorang lagi engineering. Oh, so tiga bergabung lah. Oh, memang dia orang kepala lain. Okay. Dia orang kepala enjoy dia kan. Saya kena gelak lah. Masuk those time bagi saya study. Ini apa hal study ni, mana ada orang study malam-malam. Masa tu kita risau nak pass exam. Betul. Kita risau benda tu. Tapi nak tak nak kena study lah. Sebab first year kita pun takut ni medical school ni lain ni. Susah Susah. Maksudnya memang saya rasa memang hidup saya masa first year tu ni banyak study lah. Banyak study. Habiskan masa orang tajam. Tapi first year saya tengok observe macam mana sistem ni, macam mana kita boleh ni Tapi bila masuk second year tu saya dah betul-betul jadi diri sendiri lah. Hilang arah. Bukan hilang arah lah. Jadi kita buat lah apa kita nak. Second year, third year, final year tu saya rasa seronok lah. Walaupun kita busy. Tapi masa tu kawan-kawan yang main kita banyak gunung masa tu. Kita banyak gunung. Jadi aktiviti college tak? Tak. Aktiviti college lain. Saya masa tu lain sikit tau. Saya buat benda yang saya buat sendiri. Bawa dia. Seorang betul? Tak seorang. Yang college ada juga aktiviti. Tapi
kita masuk mana yang kita perluan lah kan. Macam Betul merit. go dah stay college ke apa semua tu lah. Kita masuk yang tu lah. Okay. Jadi bila tahun kedua tu saya dekat medical. Masa tu dia ada persatuan apa tu, Persatuan Siswa-Siswi Islam Perubatan Oh. Universiti Malaya. So masa tu macam mana dah saya jadi presiden persatuan tu. Kan. Dan bila saya jadi presiden, saya takkan nak diam ni kan. Saya buat lah macam-macam lah. Masa tu kita start belajar lah macam mana nak organize program. Kita deal. Saya pernah tahu masa tu kita nak buat program yang out of scale sebenarnya. Bagi saya kalau masa tu kita nak buat Expo Perubatan Islam Malaysia. Saya ingat lagi benda ni. Kita pergi approach macam-macam orang ni. Saya pergi banyak company. Saya pernah pergi SCOMI tau. SCOMI ni, Yayasan SCOMI masa tu adalah terkenal lah company tu kan. Pernah dengar tak SCOMI? Saya tahu sekarang ni ada lelaki tak? Tak ada rasa. Masih banyak yayasan kita pergi. Masa tu baru second year. Saya pergi jumpa, email proposal lah. Minta sponsorship. Masa tu buat lah benda ni. Of course lah, masa tu ada universiti punya guidance. Masa tu dia bagi agak once KKD approve, dia buat. Masa tu universiti kita agak terbuka open lah. Saya rasa sekarang lagi strict apa tak apa. Sekarang kan tak pasti lah soalnya. Tapi masa tu memang universiti dia banyak bagi kita, you jangan buat benda yang bukan je. Betul. Jangan buat benda bukan je. Tapi ada juga benda bukan. Tak cerita lah. Okay. So masa tu saya belajar lah. Bila saya ada dekat persatuan tu, saya belajar nak didik, nak macam mana kita nak make sure benda ni jadi, benda ni in place. Sebab itu yang masalah. Kadang-kadang kita nak jadikan benda tu jadi ke susah. Betul. Saya belajar. Buat silap, belajar. Saya kan jenis dulu. Ini gamble je. Dia buat dulu. Belajar pada kesilapan tu. Lalu kita belajar lah. Then second year tu, third year kami masa tu pergi Kelang. Di medical masa tu, third year kita pindah ke Kelang, pusti kita. Hospital Kelang ke macam mana? Hospital Kelang 1 tahun. Oh, 1 tahun. Lama sangat. Ingatkan macam 1 sem ke apa. Kelang tu pun macam-macam lah kita buat. Kira macam houseman, lebih kurang macam houseman Dia tu. houseman lah, dia clinical year. Masa tu lah kita pergi tour Gunung Setong. Masa tu kami kawan-kawan ni naik train pergi KL ke Dabur. Kelantan. Sebab ada kawan duduk situ. Dia duduk dekat tu bawah Gunung Setong. Okay. Masa Gunung Setong ni memang tempat yang sangat cantik lah. Dia cantik betul dulu. Sekarang tak sangat lah. Masa tu memang cantik. Kan camping atas tu 3 hari. Saya duduk 3 hari rumah lawan kira total. Balik naik train Dabung ke KL balik. Kata esok masuk klinikal baju kelas. Pagi tu lecture. Kami balik pagi ni balik take kelas terus. Memang gamble lah. Kami best tu memang tak tahulah. Saya hidup dalam Gunung Nabi tu banyak gunung lagi lah. Gunung Nuang lah, Gunung Jerai lah pergi. Gunung Jerai lagi kelakar lah. Gunung Jerai ni lawan saya tu, dia lupa yang gunung tu tinggi. Okay. Tadi pergi ni bawa air sebotol lah, air minyak. Pergi kenapa tak sampai ni kan? Ya aku lupa lah gunung ni tinggi sebenarnya. Saya terdekat. So banyak lah pengalaman yang masa tu saya suka lah. Zaman medical student tu Zaman college suka lah. Zaman universiti ni suka lah. boleh fatah balik pun saya sanggup tak. Memang doktor daripada kecil lagi ke ni jadi doktor ke daripada start based on the result? Abang saya doktor, abang saya dia didik. Jadi entah itu dia saya nampak. Tak adalah macam tak apa ni kau ada puasa ke, mak ayah puasa. Saya masa tu agak open lah. Kita pun tak begitu memilih sangat. Kita pun tak nampak sangat future ni. Saya nampak itulah. Saya nampak abang saya medik, saya ikut lah. Okay. Doktor anak nombor 2? 3. Seorang lagi? Yang atas tu kakak saya account. Abang saya medik. So tak ada, dah ada 2 dah. Satu account, satu medik. Adik saya semua cikgu, ada engineer lah macam tu lah. Dia semua ada lah. Okay. Dan keluarga tu. So macam doktor ikut pathway abang doktor lah kan? Hidup lah apa dia buat. Macam dia memberi contoh kepada kita ikut lah. Lepas tu doktor kata tadi, doktor dah set daripada awal nak jadi pakar on sportwear. Doktor main sukan ke macam mana? Okay, masa tu saya, dia punya turning point dia apa tau. Saya pergi masa tu ruka kan, primary care. Saya check sama kolesterol lah. Kolesterol lah. Saya tinggi lah masa tu. Time tu umur berapa tu? Masa tu third year lah. Oi. Lepas daripada tu
saya skipping. Okay. Skipping rope tu. Buat pula dia semua gelak lah. Tapi ingat main bola. Kita main bola kat bawah tu. Dekat Kelang dia ada tengah-tengah ada court, kita main bola kat bawah. Futsal lah. Saya skipping, saya main bola. Tak pun saya jogging kat depan padang. Okay. Jogging, semua jogging. Lepas tu balik, bila tahun keempat kita balik sini. Balik UM balik. Balik sini. So kenapa yang aku nak? Sebab saya kat sekolah tu ada dah main hoki, training hoki. Main sahaja lah. Tapi tak adalah aktif sangat. Wakil sekolah tak? Tak pun. Main suka-suka lah. Suka-suka. Okay, boleh main suka-suka. Kat sana ada. Kat sekolah tu macam-macam. Semua main suka-suka. Bola suka-suka, hoki suka-suka kan. Lepas tu bila saya balik daripada ke UM tu, saya rasa macam best pula main basikal Oh, basikal pula. So dekat situ saya cuba research. Saya beli mountain bike satu dengan duit GPA. Apa ini bang? Dia mak ayah lah kita minta subsidi lah. Sebab basikal masa tu pun dah mahal juga. Kita tak boleh beli mahal sangat lah. So masa tu saya gamble juga lah. Saya pergi masuk Kiara Trail ni tahun 2009-2010. Kiara Trail kat mana? Kiara dia ada mountain bike trail tau, TTJI kat belakang. Oh, tak tahulah. Kat Taman Turis Semai tu depan sekolah tu, depan SK TTJI tu ada Kiara mountain bike trail untuk running, trail untuk mountain bike semua. Jadi saya first day ni saya pun kita carilah siapa yang ni, bang, tolong bawa saya masuk dalam ni, masuk dalam hutan. Sekali masuk, trail ni susah betul. Tapi kita ikut je lah, ikut. Lepas tu saya ada tournament. Oh, termasuk Saya masuk ke? Tak, baru main sekali tu. Oh, tournament tak? No. Dia punya style ni saya rasa saya dah buat, saya buat je. Okay. Saya buat lah, pergilah. Masuk. Kena orang-orang cari siapa kan. Dia bawa saya masuk. Masa tu rupanya Kiara mountain bike trail ni, rupanya dia memang race yang orang kata race yang label yang agak susah lah sebenarnya. Saya baru tahu. Susah office ni. Bukan beginner lah. Bukan beginner. Kau mahu kena train tu. Saya pergi lah training. Kadang-kadang petang saya pergi kan. Habis kelas saya pergi. Boleh main bola apa, pergi main basikal dekat dalam tu. Ajak lah bang-kawan sini ada lah 2-3 orang join kan. Main lah basikal. Main trail ke. Seronok lah. Putrajaya ada trail, sini ada trail, main off-road lah masa tu. Jumping, landing semua kan. Jatuh langgar pokok semua ada lah. Tapi kita minat kan, seronok kan. Kita buat lah. Saya masuk race dia. Saya terkejut tau. Saya pergi final. Dia dua kategori. Kedua kategori dia ada, masa tu dia ada saringan, dia ada final. Okay. Saya masuk final. Saringan lepas lah? Lepas. Dia ikut timing ke macam tu? Ikut timing. Nombor 10 ke atas saya pergi ke final. Okay. Saya pergi lah. Masuk lah final tu. Buat je tak. Jadi itu tahun pertama. Yang tahun kedua tu saya masuk final. Tahun pertama tak masuk. Tahun kedua saya masuk. Di masa tu lah. Benar tak? Student. Sebab itu semua rupa-rupanya yang masuk masa tu ada yang dia wakil Suma. Memang hebat-hebat. Nama-nama besar masuk BTO. Korang ni nama besar. Kita masuk dia main hentam saja dalam. Itulah sebahagian. So sejak tu saya banyak kaya basikal. Semuanya masuk event, masuk race, masuk apa tu, maraton. Maraton saya tak pernah masuk lah. Saya masuk half dia. Half maraton dia. Saya tak pernah pergi full maraton. Saya pergi half maraton. But then bila dah jadi doktor tu, lama lah saya cari masa lah untuk kayu basikal semua ni. Dia lain ke? Basikal mountain basikal dengan basikal jalan biasa ni? Dia ada dua tau. Saya main dulu. Okay. Ada road. Dalam road ni pun ada road bike dengan mountain bike. Mountain bike tu pun ada banyak juga. Dia ada enduro, dia ada untuk downhill, dia ada untuk AC. Saya main AC. Murah sikit lah. AC tu apa tu? AC ni dia hardtail ataupun dia untuk race lah. Untuk fast pace punya off trail. Kalau kita main enduro ni dia banyak yang jumping-jumping sikit. Downhill dah kan downhill lah. Tinggi downhill lah. Saya tak main lah. Yang terlalu adventure tu saya tak main. Macam saya tengok video TikTok kan orang naik Okay. Downhill enduro tu memang sekarang tengah popular. Enduro tengah naik lah kat Malaysia. Yes. Sekarang tu kalau pergi memang ada orang main lah. Macam BMX punya basikal tu lain lah? BMX lain pula. BMX dia banyak main dekat dia ada track-track dia lah macam Putrajaya, mana-mana tempat lah dia banyak stand lah. Yang ni kalau disiplin mountain bike ni dia banyak main kat hutan, off-road lah. Sekarang dah tu main lagi? Sekarang yang off-road saya kurang sikit. Sebab saya banyak santai lah sekarang ni. Macam saya dulu saya buat road dengan mountain bike. Sebab sekarang ni bila kadang-kadang universiti ada sukan staff pun semua, kita masuk lah road punya. main lah. Tapi result tu biasa-biasa lah.
sebab kita pergi kan. Macam maraton basikal pun ada ke maraton? Ada basikal dia panggil Century Ride. Okay, basikal ni dia ada, kalau road bike selalunya orang akan masuk 160 km. 160 Ya, saya buat dulu masa 2014 saya buat. Last kali saya kayuh yang paling jauh pun 2022 lah, 110 km punya race. 110 sini ke Johor lebih kurang macam tu lah. Dulu 160 km ni memang suka lah. Tahun 2014 2016 tu saya memang selalu lah pergi. Memang fit lah tu. Wah, masa tu fit lah. So masa tu boleh race dengan boleh duduk lah, face peloton sampai ke hujung lah. Okay. Bawa maintain 40 km sejam kan. Ikut orang Sekarang ni kalau sebab buat mungkin susah sikit. Sekarang ni saya kena santai lah, pergi kedai sempal, minum kopi. Macam tu lah saya buat sekarang. Macam Litu di Langkawi tu macam tu lah lebih kurang. Itu professional level lah. Yalah. Lagi high level lah. So kalau dia back race yang 160 ni dia tergantung kepada kita lah. Sebab benda tu dia sebenarnya macam maraton lah. Macam maraton event, dia fun je sebenarnya. Tapi kadang bila kita berada dalam peloton tapi kita seronok, ikut dia, ada jatuh melambung semua. Tapi saya pernah kena, alhamdulillah. Saya pernah tayar pancit je. Tayar dia lain juga kan? Tayar lain. Tayar pancit memang kena bawa sendiri lah. Dia punya tukar tayar sendiri semua. Dan kayu balik lah. Oh, bukan ada orang tolong. Kita lah. Dan biasa tengok Litu di Langkawi kan, tayar apa semua zoom yang datang terus. Dia orang masuk. Walau tukar bagi tayar baru, Tu sosial lah. kita yang pergi sendiri ni tak adalah. Dia ada pit stop juga ke? Air apa semua? Dia ada pit stop, tapi selalu kita tak stop. Oh, kenapa? Bergantung. Kalau kita kayuh tu untuk sono-sono, kita stop lah. Dia kat mission dia ada banyak jenis. Ada yang orang suka masuk race tu. Race tu sebenarnya ada pit stop. Nah, orang boleh pit stop. Ada yang tak nak, ada yang stop lah. Mula-mula dulu masuk saya stop. Mula masa baru nak kayuh, buat plan dulu saya stop. Tapi bila dah tengok kawan Terus jalan je. kita jalan lah, terus je. Mentang berhenti lah 160 km tu. Kot dia. Ada kaki tak lepas tu? Kaki lah. Masa first event yang masuk 160 tu, hilang lah semua. 3 hari hilang nanti. Masa saya aktif lah 2016-17 masuk Powerman apa semua. Masa tu banyak lah. Sekarang ni nak masuk event susah sebab timing. Jadi saya banyak kayu hidup. Sebab tu rumah saya ke Gombak. Jadi jalan yang paling cantik adalah kita sempal lah. Pada rumah saya kayu, atas tu dia ada pot lah. Pot lepak-lepak kat atas memang ada. Ada buat kopi, ada ramai lah kawan-kawan. Naik je atas tu, mesti ada orang sini. So weekend je kan. Weekend je lah. Sekarang on weekend je lah. Macam time PKP tu kan viral kejap naik basikal. Betul bike ni. Okay, masa PKP tu, kalau kita nak beli basikal habis. Kedai tutup. Masa tu even UM pun ada banyak Group. Ya. kan. Tapi lama-lama macam sekarang ni hanya tinggal orang yang ada memang kayu lama lah. Orang yang dah kayu lama ni jiwa dia memang dengan basikal tu dah rapat. Itu memang pasti kayu lah. Banyak yang jual sekarang ni. Yelah, sekali beli basikal pun 10-20 ribu. Banyak yang jual balik lah. Dan kita tengok tengah perhati market ni, banyak yang baik-baik murah-murah ni. Banyak lah ada basikal. Basikal saya ada 2 lah. Kita tak ada nak spend banyak sangat macam orang lain. Sebab kita yang mature, kita kena pastikan kita kayuh tu, baru kita upgrade. Sebab dulu cara kalau market zaman dulu ke style dulu mungkin cara kita berbelanja agak berbeza. Kita attempt to try dulu, dan baru kita upgrade. Betul sikit. Okay. Sekarang saya tengok orang banyak suka beli yang dah Yang good bike straight away. Boleh, tak ada masalah. Sebab sebenarnya kalau kira balik kita upgrade pun sama ni juga. So in a way gantung lah pada bajet masing-masing. Tapi bagi saya better kita konsisten dulu, istiqamah dulu, main apa semua. Yang basikal ni sebagai anchor. Sebab kadang-kadang bila ada basikal tengok kejam pula basikal ni orang tak kayu lah. So kita ada anchor untuk kita stay fit. Okay. So saya rasa kita ada masa lagi. So macam doktor kata, daripada situlah doktor timbul minat nak jadi medical tu kan. Situlah saya miscommending medicine. Saya cuba cari macam mana untuk improve fitness apa semua ni, seminar kat situ. Jadi research pertama saya dengan sport medicine tu adalah fitness level among medical student. Semua saya panggil semua medical student ni ada. Boleh datang untuk buat kat sport medicine masa tu. Kita ada masa tu KM buat test punya protokol sejalan dan kita ambil kira fitness je masa tu. Bukan buat bit test lah. Kelas. Maknanya supaya kita nak buat test yang semua orang boleh buat. Okay.
Kenapa sebab ramai sport medicine budak medik ni tak aktif ke macam mana tu? Budak medik masa tu saya rasa agak aktif jugalah, tapi memang masa tu kita minat nak tahu medical student ni macam mana fitness level dia. Budak-budak US ramai je tak aktif. Itulah. Hmm. Itu mungkin satu benda yang kita kena tengok. Doktor mungkin boleh buat fitness level on e-sport player. Mungkin boleh, tapi tak e-sport kita faham lah sebab dia memang duduk banyak kan. Dia pergerakan di tangan dan minda dia lah kena bergerak. So kat situ mungkin fitness ni saya tak pasti ada kajian tentang tu ke tak, sebab saya tak nak explore. Tapi kalau kita expect mungkin fitness level dia bergantung lah. Kalau dia exercise macam sama mungkin fitness dia bagus lah. Okay. Cuma saya nak tanya doktor, soalan cepat masa. E-sport ni sukan ke tak? Okay, saya lebih mengatakan dia bukan sukan. Okay. Tapi disebabkan dia dah masuk banyak sukan ni tournament, dah ada SEA Games, dah ada level tinggi dia sukan minda lah. Sukan minda dan strategi lah, sebab saya tengok dia mungkin bukan sukan fizikal lah, tapi Macam chess lah. dia lebih kepada kecekapan ataupun dia punya kognitif punya kemahiran lah untuk decide, decision making dia kena cepat. Dan budak-budak genius juga saya rasa yang buat benda ni kan. Betul. Sebab definisi sukan tu apa sebenarnya? Sukan keluarkan peluh ke macam mana tu? Dia sports ni sebenarnya kita ambil physical activity. Dia punya payung besar adalah physical activity. Dan juga exercise ni adalah pergerakan fizikal yang kita kita define dan kita plan. So itu jadi exercise. Sports adalah type of game yang kita main lah. Dan kami serius sekarang ni lah, sebab kadang-kadang catur pun dah jadi sukan kan. Betul. Dang haji tu kena jadi sukan. Kita pun dah ikut lah. Sikut je lah. So berapa lama doktor buat sport medicine ni? Sports medicine saya start 2017. Tahun 2017 sampai 2021. 2021 yes. Saya sebenarnya satu ketika saya dah give up dah buat sport med ni. Kenapa? Sebab saya apply 2 kali. Saya apply sekali tak dapat. Saya apply tak dapat, saya marah. Tak dapat ni. Apply sekali pun macam tak tahu lah. Tahun kedua saya apply. Lepas tu tahun kedua saya tak dapat lah. Saya pun tahun pertama saya apply, bukan tak dapat, saya apply maksud dia tukar syarat. Dia kata 2015 awak tak cukup SKT. Awak kena ada 3 markah SKT baru awak boleh apply. So tak boleh apply. Lama kita tukar syarat pula tahun ni tahun 2016 saya apply tak dapat. First betul-betul tak dapat. So saya nak give up lah time tu. Bila saya give up, bukan give up lah, saya rasa macam alamak, apa-apalah kan, dia pernah jadi lah. Tapi masa tu saya dapat peluang bekerja dengan Perak FA tim bola. Tak Mariza lagi ke apa tu? Masa tu coach yang ada adalah coach Karl-Heinz Wegang. Mendiang Karl-Heinz Wegang. Entah macam mana masa tu saya jaga game sekejap dan ada satu player injured. Dan Karl-Heinz Wegang panggil saya untuk tengok player ni. So lepas daripada tu dia suruh saya sambung kontrak. Okay. So saya sambung lah. Bila saya sambung, saya like, bola ni ialah benda agak injury dia agak lain dengan sport lain tau. Hamstring lah, groin injury lah. Masa dekat sini kita tak jumpa sangat hamstring groin ni. Ankle injury lah. Ankle injury banyak, tapi cuma ankle ni atlet ni lain sikit. Yang paling rare memang masa tu kalau dekat klinik saya tu kita jarang jumpa hamstring injury, groin injury semua ni injury bola ni. Saya pun masa tu FIFA dia ada buka satu online diploma free, diploma in football medicine. Football. Dia memang kebetulan masa saya masuk tu diploma tu buka. Ni peluang lah. Kalau tak macam mana nak sembang dengan dia kan. Tak nak bagi tahu di data terbaru apa semua kan. Bila ada yang diploma tu, saya study. Dia tanya saya apa iri, saya study. Saya cakap dia. Nampak macam kan dia budak ni boleh tahu. Tak study. Kita dah study juga FIFA punya updated kan. Rumah update lah knowledge football kat situ. Apa recommendation hamstring, apa recommendation injury semua kan. Kita update. Study. Kita update ke dia. Bila dia tanya kan, sebab buka diploma tu balik. Jawapan dia. Dia tanya apa yang terbaru. Saya kata yang terbaru sekali. Latest one from FIFA
recommendation of in term of injury, this. Hamstring injury, this is the way we treat now. Masa tu lah. Okay. Jadi nampak macam kemas kan. Tapi sebenarnya saya memang baru baca, baru tengah buat diploma, tengah fresh kita sembang macam boleh. Itu yang dia sambung tu. Okay, bila sambung, jadi saya rasa ini boleh masuk balik sport medicine ni. Ada timbul dahaya balik lah. Sebab bila orang trust kita masuk Perak FA, dia menghargai lah kita punya effort, kita punya service tu, dia menghargai kita dan saya semangat balik dia nak sambung. Jadi orang yang inspire tu sebenarnya Perak FA lah. Mana yang garis bagian yang inspire saya untuk pergi belajar lagi jauh. Saya sebenarnya dah tak dapat buat benda lain. Cabang lain pula. Cabang lain. Tapi masa di abang yang tengah tak nak buat tu, ada peluang lain datang. Saya pula memang jenis peluang datang saya tak tanya dah. Orang panggil, mampu tak mampu, itu nombor 2. Saya buat dulu. Saya bukti dulu. Kalau tak boleh buat, baru saya patah balik. Tapi sebab saya rasa, saya buat lah. Masa tu saya ortopedi MO. Kita on call juga. Kerja hospital Ipoh, kerajaan memang busy lah kan. Dalam masa yang sama nak kena buat benda ni. Masa tu Perak ni kita Liga Super, kita travel lah. Satu Malaysia travel. Ada kadang-kadang tu malam ni game, kita kalah. Besok on call. Okay. Kita dah masuk on call tu. Tim kalah untuk dia. Apalah kerja hari masa tu kita sanggup buat macam tu. Sebab mungkin masa tu kita tengah Yelah, tiga kan nak ni kan. dah lah asal Perak berkhidmat untuk Perak FA. Masa tu kita rasa shock lah kan. So tahun tu lah saya 2017 next year tu saya diterima masuk ke sini. Jadi peristiwa tu lah yang inspire saya masuk sport med lagi sekali. Kali pertama yang masa research tu dah down skill, ada lagi satu spark tu untuk masuk. Cuma macam doktor ni yang jenis kan orang injek atas padan doktor lagi apa pergi? Ya. Jadi honest kita lari dan kita bukan setakat tu lah. Kita kena manage lah dia punya injury lah. Habis game, dia punya treatment pathway, dekat nak refer dekat siapa, nak operate dekat mana, bila dia boleh main balik. Semua tu adalah kerja-kerja sport medicine. Doktor kena collect data apa semua. Yes. Collect data masa tu tak buat lagi, masa tu tak tahu. Dia tak tahu. Masa tu kita sembang FIFA. Collect data ni sebab apabila tahun 2000 dah masuk sini, susah lah nak sambung. Tapi 2017 tu 18 patutnya minta sambung lagi, tapi saya tak. Sebab kata saya exam, saya close kejap juga. Tak macam mana bila saya grad 21 tu, ada orang message saya, "Doktor, can you check our player in Perak FC?" Balik Dah record sebelum ni, dah dekat cantik. Orang pula dah masa ada lah orang yang dah kenal kita. So kita pergi lah, pergi bincang-bincang. Dia panggil balik lah. So 2023 sampai sekarang lah. Sampai sekarang tak nampak pun doktor lagi. Ni Johor, Kelab Johor ni 24 bulan. Adik kita akan saya kena tengok orang injek dulu baru tengok. So okay, so doktor cerita pasal bola kan. Saya nak tahu projek doktor baru. Tapi lepas ni kita sambung di bahagian 2 pula. Pasal walking football kan doktor kan. Okay, kita akan sambung lepas ini. Sambung untuk bahagian seterusnya. Bye bye.